Assalamualaikum. Nama saya Ali. Assalamualaikum, saya Ustazah Sharifah. Topik pembelajaran kita pada hari ini ialah bersuci menggunakan air mutlak dalam subjek pendidikan Islam. Alhamdulillah. Hujan dah turun lah. Alamak, dah masuk waktu zuhur lah. Baik saya pergi ke surau dulu. Jom berwuduk dulu sebelum kita solat zuhur. Alah, air tak ada lah pula. Macam mana nak berwuduk ni? Air tak ada. Lebatnya hujan turun. Boleh ke berwuduk dengan air hujan ni? Boleh, Ali. Air hujan tergolong dalam air mutlak. Air mutlak terbahagi kepada 7 jenis bahagian. Air mutlak ini adalah air yang suci dan boleh menyucikan serta kekal dengan sifat kejadiannya. 7 jenis air mutlak iaitu yang pertama adalah air hujan. Air hujan ini adalah air yang turun dari langit. Yang kedua, air sungai. Air sungai ialah air yang sentiasa mengalir dari puncak gunung. Yang ketiga, air perigi, iaitu air yang digali dari dalam tanah. Yang keempat, air embun. Kebiasaannya, air embun ini boleh didapati pada waktu pagi. Yang kelima, air laut. Air laut ini suci yang mana air ini bersambung dengan persisiran pantai. Yang keenam, air salji iaitu kepingan yang jatuh dari awan. Dan yang ketujuh adalah air mata air. Banyaknya sumber air mutlak. Sekarang Ali boleh fahamkan tentang air mutlak yang Ustazah terangkan tadi. Kawan-kawan, jom kita solat zuhur. Jom. Ingatlah kawan-kawan, air mutlak sangatlah penting untuk beribadat. Maka dengan itu, kami berwuduklah dengan menggunakan air hujan sebelum menunaikan fardu solat zuhur. Dan ingatlah, air mutlak, suci dan menyucikan.